Agak. Apa perasaan agak? Teruja, excited, lagi apa tak tahu tak boleh nak gambarkan lah kalau dengan perkataan. Dia punya excited sangat sebab HU kan, kita nak orang kata serupa tu, kita nak orang kata celebrate dengan HQ tu. Memang memang tak boleh tidur lah jawabnya. Okay, macam tu. Apa perasaan agak? Excited sebab nak dengar ilmu apa yang akan disampaikan. Memang excited nak dengar daripada para panel, daripada sendiri. Excited sangat, ada semangat. Agak. Apa perasaan agak? Apa dia? Apa perasaan agak? Happy. Lagi tak sabar ke? Tak sabar. Ni dia first time join. Dan dia rasa macam semangat dia macam. Terima kasih. Seterusnya agak. Apa perasaan agak? Happy, teruja. Tak sabar nak dengar perkongsian daripada semua speaker, insyaAllah. Terima kasih. Apa perasaan agak? Saya sangat teruja daripada semalam sejak sampai ke sini dah bersemangat untuk JRM Next Level bersama Bonda dan lain-lain tim yang lain Okey. Tak macam selesa sangat tu. Apa perasaan agak? Macam senang. Kami rasa berprestasi datang macam event besar macam ni. Tengok ramai juga JRM. Apa perasaan agak? Teruja, tak sabar nak dengar apa yang amanat daripada Bonda. Agak pula. Apa perasaan agak? Bonda happy sebab dapat bertemu ramai Bonda. Agak pula. Jauh pula. Agak ambil. Perasaan teruja sangat kan, dengan pengalaman pengedar-pengedar yang lain yang jauh lebih hebat. Kita rasa terinspirasi. Okay, so kepada pengedar JRM, jangan terus give up lah. Kita cuba je, usaha je. Okay, macam Bonda cakap, seleksi itu toksik. Bila kita fikirkan, kita macam memang akan rasa macam kadang-kadang macam penat lah nak buat semua benda. Tapi kalau kita fikir, betul lah tu. Kalau kita stay selesa, kita tak dapat nak achieve luar biasa. Macam tu. So kita just teruskan semangat. Walau apa pun kena marah ke apa, itu semua benda biasa. Saya pun sama, banyak kali. Tapi tak apa, yang penting itu semua membina semangat baru dan juga membakar diri kita untuk mencuba something kita tak pernah cuba. Dan itu sangat mengajar benda yang besar dekat dalam kehidupan kita ni. Okay, so stop semangat anda. Baru rasa naik sikit betul. Sebab saya perasan dia dekat belakang telah ada. Okey. Baiklah, saya tak nak semangat tu. Saya nak semua semangat yang orang kata spirit negatif tinggalkan dekat luar. Saya nak anda bersama dengan saya dengan penuh semangat. Boleh? Boleh? Okey, sekiranya saya sebut JRM Next Level, anda kena sebut berapa? Okey, Kak Nizam ada lagi. Okey, baiklah. Sekejap bila saya sebut JRM Next Level, anda semua kena sebut Let's Level Up Together. Boleh? Jangan boleh kita Let's Level Up
together. Boleh? Kita try ya. JRM next level. Sampai sekarang hari selai bonda. Macam ayam-ayam pun, ayam-ayam pun. Okay? Lagi sekali. JRM next level. Ya Allah, kita tukar kelas pandaikan kelas bahasa Inggeris sana. JRM next level. Okey. Sebelum saya ingatkan lagi sekali, tolong anda memerlukan file mood senyap bersama anda dan sewaktu sesi bersama dengan Bonda Ustaz Ibrahim nanti, anda tidak dibenarkan untuk merengau sepanjang sesi tersebut. Faham? Okey, sepanjang sesi bersama Bonda Ustaz Ibrahim, pastikan dengan pemimpin anda tidak berbunyi dan pemimpin diletakkan dan tiada rakaman secara sendiri. Okey, kan di atas tak ada kamera, tak akan rampas. Akhirnya itu pukul.